Assalamualaikum korang. Hai. Dah tarawih yang kedua dah ni. Sekejap je masa berlalu kan. So apa kata-kata aku hari ni, bulan puasa bukan hanya untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi dia juga bulan yang di mana kita nak menyucikan hati dan iman kita, rohani kita, hati, fizikal kita. Okey, yang mana biasa tangan tu selalu bersenam tu, pupuk-pupukkanlah diri kita untuk berhenti. Okey, gunalah kan tangan, kaki, akal fikiran kita, mata kita ni untuk benda-benda yang kebaikan untuk bulan Ramadan ni. Okey, tolonglah untuk bulan Ramadan ni, dan insyaAllah cuba istiqomah sampai habis bulan Ramadan dan sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Okey, insyaAllah itu saja daripada aku. Assalamualaikum.